Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Siti daripada Riyasul Flowers and Gifts, sebuah kedai dalam talian di Seri Damansara, Kuala Lumpur. Beroperasi sejak pertengahan 2017, menjual bunga segar dan juga rekaan bunga tiruan untuk majlis-majlis dan juga untuk hadiah secara persendirian atau kumpulan. Kita orang sejak tahun 2020 kita orang dah masuk produk cenderamata. Bukan saja kita khaskan ataupun fokus kepada bunga sahaja, segar atau tiruan. Kita dah masukkan produk cenderamata kita sendiri dalam dalam pasaran lah. Selain daripada bunga, supaya boleh kita adunkan kedua-duanya. Mungkin ada customer inginkan cenderamata digandingkan dengan bunga, ataupun mahukan produk cenderamata sebagai door gifts. Jadi kita dah keluarkan produk ini. Jadi produk ini adalah produk sabun mandi, sabun mandi badan muka homemade. Saya kata homemade tu sebab kita olah di rumah. Tetapi olahan di rumah pun kita tak buat daripada zero sabun ini. Kita buat daripada menggunakan base sabun yang telah ada di pasaran yang selamat dan halal. Of course, warna dia macam ni lah, macam putih krim macam tu. Sudah ada 14 ramuan di dalamnya dan sudah ada tapi tidak ada pewangi, pewarna tidak ada. Jadi kita masukkan benda-benda tu semua dalam sabun kita untuk jadikan dia lebih cantik lagi dan lebih elok dan lebih baik. Okey, sabun ini ada minyak kelapa dalamnya ya. Salah satu daripada 14 ramuan itu ialah minyak kelapa ya. Apa yang kita tambah? Kita tambah dalam sabun ini ya, sabun buku ya, untuk mandi ya, untuk mandi. Dan juga boleh digunakan pada muka dan juga pada badan. Ianya sesuai untuk lelaki dan wanita, tetapi tidak sesuai untuk bayi kecil. Tapi 6-7 tahun tu dah boleh guna dah sabun ini. Kalau nak gunalah atas kanak-kanak yang membesar, ya. Tapi bukan untuk bayi. Sebab kita masukkan bahan-bahan yang membuatkan sabun kita ni lebih sedikit harganya daripada sabun-sabun lain di pasaran. Okey, terima kasih kerana datang join. Nothing.